Assalamualaikum semua. Hari ni Erna nak tunjukkan menu mi suah sup. Memang waktu-waktu hujan ni memang sedap lah makan sup-sup kan. Ingat tak caranya? Jom kita mula. Saya sediakan bahan-bahan. Ada mi suah kering anggaran 1 ke 2 orang makan. Ada sedikit udang. Untuk bahan tumis saya gunakan udang kering dan bawang putih. Lobak merah anggaran setengah batang. White mushroom atau cendawan putih sedikit. Dan juga sedikit bayam. Saya cincang halus udang kering bersama bawang putih. Tapi kalau nak guna lesung batu pun lagi senang kan? Boleh juga. Cincang halus, kemudian ketepikan. Kemudian saya akan sediakan udang anggaran 3 ke 4 ekor untuk 1-2 orang makan. Saya suka kupas kulit dan buang urat hitam kat belakang dia. Saya akan belah sikit belakang udang tu guna pisau je. Untuk sayuran, saya letakkan cendawan. Cendawan putih ni dilembut. Tak perlu nak masak lama, rasa pun sedap. Saya suka. Kita buangkan sedikit akar dia. Kemudian belah 2 je. Saya juga masukkan bayam. Saya gunakan bayam pocoy. Bukan bayam yang jenis biasa tu. Bayam ni memang sedap dan lembut. Mesti ramai suka. Untuk carrot, saya gunakan setengah batang je. Saya akan hiris memanjang. Okey, bahan-bahan pun dah ready. Jom kita mula. Mula-mula saya panaskan periuk, tuangkan sedikit minyak. Tak nak banyak sangat lah, sekadar untuk tumis bawang putih dan juga udang kering. Bila dah panas sikit minyak, boleh tumiskan sehingga warna agak kekuningan. Kemudian saya masukkan air anggaran 500 ml. Masukkan juga serbuk lada sulah anggaran setengah sudu kecil. Kacau sekejap bagi air dah mendidih. Dah mendidih, masukkan pula udang. Masukkan cendawan dan juga bayam. Boleh kacau sekejap. Kemudian dah boleh masukkan mi. Masak sekejap je. Mi ni tak boleh masak lama, takut dia kembang pula. Okay, agak-agak dia dah macam dah separuh masak. Boleh masukkan carrot pula. Carrot pun tak nak masak lama, nak bagi dia tetap rangup kan. Akhir sekali boleh masukkan sebiji telur. Tak perlu kacau, boleh terus tutup penutup. Dah separuh masak telur kita. Dah siap, dah boleh makan. Alhamdulillah, dah boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hirup sup dulu. Mi suah ni, kalau masak memang tak perlu tak garam atau sebarang pupuk perasa. Yang ni pun Erna letak serbuk lada sulah pun dah okey. Sebab dia punya mi tu dah sedia ada perisa. Dah sedia masin kan. Makan-makan panas-panas. Bayam. Ini dia. Okey, Erna nak sambung makan. Jumpa lagi untuk resepi yang akan datang.